Mana tak marah. Aku jadi situasi macam akak tu lah. Kau dah datang, dah tempah makanan. Ni bukan kedai fast food kan, ni kedai makan biasa, Melayu. Bukan mamak. Mamak biasa serve laju je. Aku dah order kan. Ada 2 menu je lah. Satu nasi goreng, satu mi ke apa, tak ingat lah. Lepas tu masa aku datang tu, kedai tu dalam ada 3-4 meja je lah. 3-4 meja. Aku dah meja keempat lah gitu kan. Maknanya 3-4 meja tu pun masih ada yang dah dapat makanan, ada yang belum. Lepas tu tiba-tiba makin lama makin ramai tau kan. Makin lama ramai datang. Makin lama makin ramai datang duduk. Macam hampir penuh lah kedai tu jadinya kan. Tak tahulah masa tu kenapa tiba-tiba ramai datang. Kau bayangkan, mana tak marah. 3-4 meja kan, 3-4 meja. Aku orang keempat lah. 3-4 meja yang dalam kedai tu. Tiba-tiba dia jadi macam 10 meja, 10-11 meja dah penuh kan. Lepas tu yang aku order tadi 2 menu je pun, tiba-tiba yang sana dapat dulu, yang orang-orang baru datang. Kita kenal lah meja-meja yang orang baru datang. Aku mula tak puas hati lah. Muka memang tak puas hati, macam muka akak tu. Memang muka tak puas hati memang boleh nampak. Aku buat muka tak puas hati. Lepas tu aku tanya yang keras sikit lah kan. Mana ni? Mana? Tadi order ada buat tak? Aku tanya waiter. Lepas tu sekali dia lalu aku tanya. Sekali dia hantar makanan orang lain aku tanya kan. Memang tekan lah. Tak apa lah. Cara aku memang menekan lah bila aku tak puas hati kan. Sebab aku kan jenis main cakap aja kan. Kadang-kadang works well lah. Aku tak kisahlah orang nak kata aku apa kan. Tapi itulah, sepatutnya 4 meja je pun yang patutnya kalau first come first serve kan, dia akan jadi simple lah. Tapi bila meja dah jadi belas kan, belas meja penuh, lepas tu tahu-tahu yang baru datang dapat dulu, yang baru datang dapat dulu. Sebab apa tahu? Sebab siapa yang order nasi goreng kampung kan, dia buat selambak tau. Buat terus 6 nasi goreng kampung. Lepas tu bagi orang yang baru dapat, bagi orang yang baru sampai. Dia buat yang senang dulu tau. Yang ni pada aku tak elok lah.